Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan tengok macam mana untuk memohon program penajaan di bawah JPA. Okay. Jadi mula-mula kita search je dalam Google beasiswa JPA dan kita akan dapat top search ni esila v2.jpa.gov.my. Jadi portal ni memaparkan pelbagai maklumat dan info-info penajaan tentang program-program lain yang tersedia oleh JPA. Cara hubungi, pautan pantas. Okay, baru-baru ini satu program baru yang dibuka oleh pihak JPA iaitu program penajaan ijazah dasar dalam negara ataupun nama singkatannya PIDN. Program ini mula dibuka dah boleh mohon ni 28 Februari hingga 9 April. Okey, nak tahu syarat-syaratnya kita ada boleh klik link di sini ya. So dia akan keluar satu Google Drive PDF yang memaparkan syarat-syarat apakah yang perlu dipatuhi untuk memohon pinjaman ini. Jadi kena take note lah bahawa program penajaan ini bukanlah beasiswa penuh tapi dia ialah pinjaman boleh ubah. Yang mana dia sesuatu pinjaman tu dia berubah-ubah mengikut syarat ni. Contoh kalau seseorang tu berkhidmat dalam perkhidmatan awam, dia tak perlu bayar. Kalau dia berkhidmat dalam GLC, dia bayar 25%. Kalau dia swasta, 50% dan sebagainya lah. Jadi korang boleh baca lah syarat-syarat permohonan, syarat khusus, apakah minimum PNJK yang diperlukan, apakah bidang pengajian yang ditaja dan tidak ditaja, tarikh-tarikh penting dan juga senarai institusi yang ditaja di bawah program penajaan ini. Okey, cara untuk mohon pula kita ada link di sini ya. Klik di sini untuk memohon. Lepas tu kita akan masuk satu laman web ni. Di mana kita sebenarnya dalam laman web ni dia ada dah tunjuk lah video tutorial cara untuk mohon ni. So kita kena first start dengan daftar account dulu lah. Lepas tu baru boleh login dan boleh mohon program tersebut. Okey, selebihnya korang boleh tengok lah apakah syaratnya dan macam mana untuk mohon. Semua dah tersedia dalam portal tersebut. Okey, terima kasih.